Hai guys, sekarang saya bersama dengan Awira, bekas vokalis kumpulan Mojo. Hai, apa khabar? Baik, alhamdulillah sihat. Boleh tak ceritakan sikit perkembangan terbaru selepas ni keluar daripada kumpulan Mojo? Perkembangan terbaru, saya akan keluarkan dengan lagu terbaru Saya Si yang dicipta oleh Saya Si, lagu yang berjudul Terhakis dan saya dibawa naungan Sony Music. Ada satu statement sebelum ni, Adri ada pernyataan bahawa dia keluar daripada Mojo adalah kehendak you sendiri, bukan daripada Adri. Jadi komen you sendiri macam mana? Pada awalnya memang saya dari tahun 2013 lagi saya nak keluar, tapi saya terikat dalam kontrak dan sebenarnya saya habis kontrak pada 7 ataupun 19 Julai 2014. So saya meeting, saya berbincang dengan orang pihak management, mengatakan saya nak keluar awal dan saya menghantar surat dan ikut prosedur, bermakna 27 Februari saya secara rasmi diriliskan sebagai vokalis Mojo. Jangan salahkan saya, jangan salahkan siapa. Dan ni sebenarnya pihak dia orang yang ketengahkan hal-hal ni kepada media. Dan saya tahu yang saya ditembak di Facebook blogger, saya dikirimkan WhatsApp daripada kenalan-kenalan saya ataupun fans saya, dan saya terkejut kenapa benda ni nak heboh kepada media. So, bila heboh kepada media, satu Malaysia akan heboh. So benda ni kalau dia betul profesional, dia akan slow talk balik. Saya jenis orang berbincang, boleh bincang. Dan benda tu dia cakap saya si yang pergi masukkan cerita ni ke media. So benda tu is not fair man. Sebenarnya memang semi-final orang akan nampak saya di pentas semi-final, dan malam ini orang mesti banyak berfikir dan terkejut. Pada mulanya dia orang nak satukan saya di pentas anugerah juara lagu dengan vokalis dia orang daripada Indonesia. So macam tidak adil lah. So ini memang berapa kita fikir ni kita kena support kita punya local artis. Sebab sini adalah Malaysia dan sini, dan AJF adalah satu pertandingan. Dan sebelum ni pun saya dilemparkan sebagai orang kata peminta simpati. Dia letakkan statement saya sebagai minta simpati, dan hari ni malam ni orang boleh tengok di mana dia sendiri yang minta simpati dan dia orang mengambil Khalid Basker sebagai orang kata as a gimmick. Dan pada awalnya dia orang nak suruh saya berdua dengan vokalis Indonesia. So benda ni siapa yang minta simpati? So boleh nampak. So benda ni saya datang dengan rela hati sebab pada malam ni saya tak pergi ke mana, saya ada. Tapi kebanyakan orang terkejut saya tak menyanyi. Apapun saya salute pada Khalid Basker, di mana kita pun tahu dia orang adalah orang-orang istimewa yang tidak dapat melihat. Tapi itulah kuasa Allah. Walaupun dia orang OKU, tetapi dia orang dikurniakan bakat yang luar biasa. Saya salute kepada Khalid Basker sebab apa, berjaya membawa lagu Mojo dengan baik, lagu Roman Cinta dengan baik. So benda tu saya bangga. Macam mana perhubungan you dengan Adri selepas ni? Saya rasa tak tahulah, mungkin lama lawan akan okey kot. Sebab benda kita dah orang kata apa, industri ni kecil. So insyaAllah kalau tak ada apa, benda lepas kita bakal lepas, kita looking forward ke depan.